Bahkan sekiranya semua ahli bijak pandai dalam dunia ini membuat satu persidangan dengan tujuan hendak membuat seseorang itu mengetahui dan memahami maksud rasa muzik itu, nescaya mereka tidak akan berjaya berbuat demikian. Inilah satu contoh yang mudah saudara faham. Sekarang gunakanlah ini pula kepada perkara kenabian dan berjuanglah dengan ikhlas untuk menjadi seorang daripada golongan mereka yang mengalami dan merasai sedikit roh kenabian itu. Aulia Allah khususnya telah merasai sebahagian besar daripada pengalaman kerohanian kenabian ini. Jika saudara tidak dapat mencapainya, cubalah pula melalui disiplin perumpamaan dan ibarat yang diceritakan di video terdahulu yang akan menjadi seorang daripada golongan mereka yang memahami perkara ini secara saintifik. Jika ini pun saudara tidak berupaya, maka cukuplah dengan hanya mempercayainya seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang bermaksud, Allah meninggikan darjat orang-orang yang percaya, beriman dalam kalangan kamu dan mereka yang mendapat ilmu dengan beberapa darjat. Ilmu saintifik itu berada di atas peringkat percaya dan pengetahuan mistik, iaitu pengalaman kerohanian itu di atas peringkat ilmu tersebut. Bidang pengalaman kerohanian itu ialah rasa, bidang ilmu ialah budi bicara akal. Bidang kepercayaan itu ialah hanya menerima sahaja apa yang dipercayai dan dianuti oleh ibu bapa dan nenek moyang, serta dengan sikap tidak syakwa sangka terhadap dua kelas atau golongan di atas tadi.